orang yang nak menuntut ilmu. Ilmu ini al-ilmu bi ta'allum. Ilmu didapat dengan cara belajar. Belajar lagu mana? Belajar bersungguh-sungguh. Faham? Bukan tok guru mari cari kita tiup atas dahi jadi alim dak. Kita kena cari ilmu, menadahlah merata ritik biar jadi alim. Al-ilmu bi ta'allum. Yang kedua pula, kalau tidak ada ilmu di sini orang dapat menyampaikan, kita tinggalkan negeri kita. Kasih kepada ilmu. Nampak? Wa man lam yakun ya'lamu za falyas'ali. Siapa tidak alim, hendaklah dia pergi belajar. Illam yakun mualliman falyarhali. Jika tidak ada tok guru, kena tinggalkan negerimu, pergi ke negeri lain yang ada orang menuntut ilmu. Kenapa dipanggil ilmu itu cahaya? Kerana bila kita dapat ilmu, kita seolah-olah terang benderang. Orang yang masuk dalam rumah, dia ada ilmu, maknanya dia dapat buka lampu. Bila buka lampu, jadi terang. Bila terang, nampak pokok, nampak meja, nampak kerusi, nampak pasu, nampak bagai-bagai, dia tidak akan langgar. Tapi orang yang jahil, dia tidak ada benda yang jadi cahaya, yang jadi terang. Dia masuk dalam rumah seperti tidak boleh membuka lampu. Dia pun jalan, habis benda dia akan langgar. Sebab itu dikatakan dalam bab ilmu, inilah bab wuduk. Inilah bab yang pertama pada menerangkan hukum wuduk, pada menerangkan hukum salat, pada menerangkan akidah ahli sunnah. Terang tu maknanya ilmu yang memberi cahaya. Nampak? Al-ilmu nurun yukzabu fi qalbi. Ilmu itu cahaya dicampakkan ke dalam hati.